Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so hari ini chapter 8 lah, chapter 8 US Dollar Index. So inilah chapter yang terakhir untuk syllabus kita ni. So kalau nak tengok, nak start balik pada yang let's say siapa yang masuk separuh jalan contohnya kan. Let's say nak join balik dari start, boleh. Kita untuk bulan 8 ni kita dah start. Kita akan start balik, okay, bermula dari hari Jumaat ini. Okay, kita akan start balik dari chapter 1. Kemudian kita akan sambung setiap Jumaat sahaja. Buat masa ni lah. Sebelum ni kelas kita Selasa dan Jumaat. So sekarang kita buat hari Jumaat sahaja. Sebab ada satu hari lagi yang akan digunakan oleh IB lain lah. Pada siapa yang terlepas sesi-sesi sebelum ni, bolehlah start balik bermula Jumaat ini. Dan juga kalau nak tengok video recording webinar sebelum ni, okay, so boleh tengok dekat YouTube Altima Markets Malaysia. Okay, bukan yang international punya, yang Malaysia punya lah. Nah, kita dah upload beberapa, tak silap saya sampai chapter 5 ataupun 6 dah. Kita dah upload lah. Okay, so kalau saya nak recap, nak tengok balik, nak ulang suara kan, boleh tengok kat situ lah. Dan juga kalau ada soalan yang kamu nampak dekat video tu, boleh komen kat bahagian chat. Ada. Dengar jadi kelas dia cuma raya selepas ni. Betul. Kelas kita akan reset. Kita akan buat setiap Jumaat sahaja. Sebelum ni 2 kali seminggu kan. Okay, sekarang bermula minggu ni kita start chapter 1 hari Jumaat. So minggu depan pun hari Jumaat sajalah. So 2, 3, 4. Dan maknanya course tu akan berlarutan untuk 2 bulan. Jadi lambat sedikit. Sebab tengah 1 bulan 8 kelas lah, 2 kelas seminggu. So sekarang ni ada IB, Cikgu Zul untuk Fibu Musang, dia nak buat kelas dia juga. So kita bagi ruang untuk dia. Dan ambil satu hari punya slot. So saya punya slot tinggal 1 hari. Okay. So tapi kalau ada apa-apa perubahan, saya akan update juga lah, jangan risau. Okay, saya akan update juga, jangan risau. Kita akan update lah kalau ada apa-apa perubahan. So kalau let's say nak join kelas Cikgu Zul Fibu Musang, besok boleh join. Dia kelas tu open lah yang besok punya. Kelas besok dia open. Kita buka dekat YouTube ke kat Facebook. Kat Facebook nanti kalau nak boleh beritahu kamu punya BDM. Okay, mereka akan bagi link lah untuk join dia punya Facebook live. Okay. Alright, so untuk minggu ini, chapter 8, chapter terakhir, US Dollar Index, dia more kepada fundamental lah. Daripada chapter 1, 2, 3, 8 sampai 7 ni semua banyak fokus pada technical. Yang ini kita nak fokus pada fundamental sedikit. Adalah sedikit je, tak banyak. Tetapi yang sedikit ni sangat-sangat penting. Dan dia menjadi, kita panggil, satu benda yang meringkaskan perjalanan fundamental kamu lah. Kalau kamu berminat nak memahami fundamental yang lebih mendalam, okay, US Dollar Index ni adalah antara langkah awal untuk kamu mendalaminya. Okay, so apakah US Dollar Index ni? Okay, so US Dollar Index ni ialah kita panggil lebih kurang macam strength meter. Kita nak tengok kekuatan dolar secara berasingan. Maksudnya hanya dia saja. Kalau kita guna chart currency pair, kan? Contoh kita guna Euro USD ataupun GBP USD ke, ataupun USD JPY ke, kita tak boleh nak tengok kekuatan dolar secara keseluruhan sebab itu dia satu lawan satu currency. Euro lawan dolar, GBP lawan dolar, kita tu USD lawan JPY. Okay, so itu satu lawan satu. So untuk kita tengok kekuatan USD secara keseluruhan tu tak nampak clear kat situ lah. Bermaksud setiap chart dia akan bergerak berbeza mengikuti apa pair yang dilawan lah. Kan, okay? Tetapi kalau untuk US Dollar Index, dia merangkumi, tak silap saya, dalam 6 atau 7 currency kat dalam tu berlawanan dengan dolar. Maknanya dia kumpul beberapa currency, kita panggil basket. Dalam satu bakul tu kita kumpul semua currency utama ni dan kita lawankan dengan dolar. So lebih jelas dia punya movement dia tu untuk nak tengok kekuatan US dollar lah. Okay, so yang ini chart ni, okay, dia dalam bentuk chart lah. Saya cerita dia adalah dalam bentuk chart. Dia tak semua broker ada letak chart ni. Kita letak dia aktimal kita ada lah. So kamu boleh tengok chart ni. Kejap kita buka sekali lah. Sekarang cerita
kan. Borak je tapi tak tunjuk, tak nampak juga kan. Kita buka, dia tunjuk. Okay. Aku pause pula. Okay, so inilah US dollar index. Okay, so ni US dollar index. Kejap. Kenapa? Euro. Oh, sedap. Yang mana lagi? Oh, nak seorang. Oh, betul. Okay, so ini adalah US dollar index lah. Okay, so kau macam mana nak tengok? Kamu tengah tengok check yang betul atau tidak. Okay, kamu boleh tengok dekat tepi ni lah. Okay, kat tepi-tepi ni, nombor-nombor ni kan. Okay, nombor-nombor ni, dia akan dalam lingkungan antara 190 gitulah. So nombor dia tak sah, dia bukan kita panggil nilai mata wang apa-apa. Okay, dia hanyalah kita panggil ni sebagai macam markah. Okay, dia punya skor dia lah. Okay, so kalau let's say skor yang kita nak tengok adalah 100. Okay, skor yang kita nak tengok adalah 100. Bermaksud 100 ni kita akan anggap sebagai titik tengah. Kalau market tengah baru market tengah berada stable, dia akan berada di titik tengah lah, dia akan berada di level 100. Kalau market berada di atas, okay, market tengah strong, dollar tengah strong. Kalau dollar berada di bawah, indeks berada di bawah, dia tengah melemah. Simple as that. Bermaksud 100 ni, level yang di merah ni adalah dia punya titik tengah lah. Dia bukan titik tengah kat 50, kat 100, kat kosong, tetapi berada di 100. So kalau setiap kali chart tu berada di atas, macam sebelum-sebelum ni kan, kat atas je, okay, dolar tengah berkuat. So sekarang ni dolar tengah lemah. Okay, so ini antara cara untuk kita menggunakan US dollar index. So kalau nak tengok chart tu, kalau let's say macam dekat Tima punya, okay, dia punya code ialah USDX lah. Okay, so kalau let's say kamu nak sure, nak pastikan betul tak chart ni adalah kamu ni adalah dollar index tu, kamu tengok dia punya code kat tepi ni, pricing dia ni, okay, dia akan lebih kurang dalam range 100 tu, tak kena lari jauh lah. Paling-paling pun 101 ataupun 99, 98. Dia takkan lari jauh. So kamu boleh agak senang nak tengok lah. Okay? So gunakanlah ini untuk mencari kontra. Okay, maksudnya kalau kita tengah tengok gold, okay, kalau gold tu tengah menaik, maksud dekat sini dia tengah menurun. Macam tu lah, di kontra. Okay. So kalau let's say kejap lagi dollar, kejap ni New York makin buka kan. Okay, kita tengok lah dollar index ni tengah buat apa. Tengah menaik ke tengah turun. Kalau dia tengah menaik, kemungkinan pair-pair lain ni semua dia akan start nak menurun. Macam tu lah. Kalau contohnya sekarang ni, okay, tadi tu dia dah naik, dia dah turun. Sekarang ni tengah mencuba nak naik. So kalau let's say dalam pukul 9.30, pukul 10 lagi kan, okay, US dollar, US market dah buka, New York market buka. Okay, kita akan nampak dollar tu, kalau dollar tu strong, dia akan start naik lah chart ni. Dan bila chart ni naik, contoh chart gold akan start turun, chart euro akan start turun. Terus itu salah satu point dari side fundamental untuk kita tengok kekuatan ataupun kelemahan sesebuah currency yang tengah berlawan dengan dolar. Ini salah satu cara je lah. Okay? So kamu boleh gunakan dollar index ni untuk nak tengok keadaan market ataupun nak tengok kekuatan USD lah secara keseluruhan. Okay. Alright, balik kepada slide. So tadi tu cerita panjang dah siap lah sebenarnya. Dah habis dah. Okay, so dollar, US dollar index lah. Okay. So dia ada 6 currency yang dia lawan lah. Dia lawan euro, yen, pound, Canadian dollar, Swedish punya krona dengan Switzerland franc. So 6 currency ni lah yang dia lawan, okay, untuk US dollar index ni. Anyway, dah okay. Bisa tak bohong tak tengok lah, okay. Okay, so tapi setiap currency, 6 currency tu dia tidak, kita panggil, tidak sama rata. Tidak sama rata. Okay, majority dollar index ni merangkumi euro. Currency euro lah. Okay, dia merangkumi lebih dari separuh, dalam 57%.
Bermaksud kalau let's say kamu letak chart ni dollar index bersebelahan dengan euro USD, dia akan menunjukkan kontra yang kita panggil sangat-sangat dekat, sangat-sangat ngam lah. Maknanya kalau euro USD tengah menaik, again dia US dollar index ni tengah turun. So dia tunjukkan kontra yang maknanya memang 100, lebih kurang 100% lah. Sebab majoriti kat dalam dollar index ni adalah euro USD. Tetapi tak bermaksud tak boleh guna untuk lain lah. Okay, antara je seperti lah Capricen, GBP dengan Canadian dollar lah. Kita boleh gunakan US dollar index untuk tengok kekuatan dan kelemahan currency US. Okay, currency US yang melawan dengan tiga currency ni lah, Yen, GBP dengan Canadian dollar. Okay, so kita boleh gunakan ni sebagai panduan. Okay, so macam mana nak baca? Macam tadi saya tunjuk tadi lah yang level 100 tu. Okay, so bila dia berada di bawah level 100, dia melemah, dan dia berada di atas level 100, dia lebih mengukuh. Okay, so yang itu dia akan bergerak based pada sentimen lah, sentimen market. Okay, so kalau macam contoh Jumaat ini kita ada NFP kan. Okay, so Jumaat ni NFP, kalau kamu tak boleh nak agak mana market nak pergi sebenarnya, gunalah US dollar index ni. Tengok US dollar index tu tengah buat apa, kamu lawankan lah untuk pair yang ada dollar di belakang. Kalau pair yang dollar di hadapan, kamu ikutkan chart tu. Macam UJ lah. Kalau UJ, USDJPY, dia akan ikut chart dollar index ni sama. Maknanya chart ni naik, dollar index ni naik, USDJPY pun akan naik. Okay. Yang macam Euro, GBP, kita unggul, dia terbalik lah, dia kan menurun. Dollar index naik, chart yang itu akan turun pula, dia terbalik lah. So itu dia punya function dia. So ini contoh. Okay, contohnya nampak dollar index tengah menaik, Euro USD akan menurun. So kat sini antara tools yang kita boleh gunakan untuk nak mencari kawasan reversal lah. Apabila dollar index tu dah start sideways, okay, kita tengok chart kita pun sideways ke tidak. Kalau dah ada tu, kita dah boleh nampak market tu ada kemungkinan dah start nak membuat reversal. So ini antara hint yang kita gunakan dari side fundamental. Okay. Daripada kamu ada teknikal sahaja, kamu akan tambah on daripada side fundamental juga, tetapi dia berada di dalam bentuk chart. So senang lah nak guna. Okay. Okay. So kalau macam ni, contoh dollar index, chart apa-apa yang ada USD di hadapan, dia akan ikut. Okay, kalau dollar index tu naik, chart seperti USD Chef ataupun USD JPY, dia akan menaik sekali lah. Okay, so kamu boleh monitor. Ataupun kamu letak kat MP4 tu, kamu letak sebelah-sebelah. Okay, kamu letak sebelah-sebelah, dan kamu tengok pergerakan dia. Lebih kurang akan sama. Okay, so dari situ, sebab dollar index ni dia akan lebih cepat bertindak balas. Okay, so kamu akan monitor dekat dollar index ni untuk nak tengok apakah efek dia kepada currency-currency yang kamu tengah trade. Okay, so yang ini dia berbeza sikit. Ini dollar smile theory. Dollar smile theory ni dia mau kepada fundamental lah, mau kepada fundamental ekonomi negara. Ekonomi negara lah. Okay, kita nak tengok kekuatan dan kekuatan dan kelemahan sesebuah currency ni, especially untuk dollar lah, untuk US. Okay, macam mana kita nak tengok apa yang tengah berlaku dengan market sebut currency itu. Okay, so contohnya let's say market tu bermula, okay, dia bermula dengan dollar tu mengukuh pada masa tersebut. So let's say scenario sekarang ni dollar tu tengah mengukuh. Okay, lama kelamaan dia akan melemah disebabkan oleh ekonomi yang lemah lah. Okay, bila duit dia terlalu kukuh, orang takkan nak membeli daripada dia. So bila tak ada orang membeli, ekonomi drop lah. So bila ekonomi drop, apa yang akan terjadi? Currency dia pula drop. So bila currency dia drop, barulah orang start berminat nak beli currency dia, barulah naik balik ke atas ni. So dia jadi macam cycle lah. Daripada tengah kuat, dia melemah. Daripada melemah tu, dia kuat balik ke atas. Okay, ni dia punya explanation sesimpel yang boleh lah. Paling simple ni lah explanation dia. Okay, dia bermula daripada dollar tengah kukuh pada masa tersebut. Okay, so kita akan tunggu. Kalau let's say tengok chart yang jauh, kita tunggu lah 3-4 bulan.
bila dah lama sangat kukuh tu, currency tu dah lama sangat kukuh, okay, dia akan melemahkan ekonomi lah. Okay, sebab dah tak ada orang investor yang dari luar nak membeli di US. Sebab bila nak convert duit US tu, duit tu mahal. So tak ada orang nak membeli lah kat sini. So bila dah tak ada orang membeli, ekonomi pun merunduk, turun, lemah lah. Bila ekonomi lemah, apa yang dia akan buat? Dia akan ubah dia punya interest rate tersebut lah. Dia kukuhkan balik. Dia akan lemahkan dolar untuk mengukuhkan balik ekonomi. So benda tu berpusing. So bila dolar tu strong sebab ekonomi, dia akan pusing balik kat sini lah. Dia berpusing. Okay? Inilah dia punya cycle dia. Okay, so kalau dari sini, apa yang kita nak tengok nanti sekarang ialah pada hari Jumaat ini, nak tengok data NFP Nova Payroll tu, dia apa? Dolar kuat atau dolar lemah? Kita tengok kita berada di stage 1 atau stage 2. Ni stage 3 lah dia punya penghabisan. Okay? So untuk minggu Jumaat ni, kita tengok market dolar berada di stage 1 atau stage 2. Kalau let's say data tu keluar, dolar tu lemah. Okay? Bila dolar lemah tu, makin dia akan berada di 2 nak masuk ke 3 lah. Kalau let's say dolar tu strong, okay, dia akan berada di 1 nak masuk stage 2. Okay, so ni kan kita akan monitor. So daripada dollar strength index ni, dia akan masuk kepada data-data lain lah yang akan kita nak tengok. Kalau let's say kamu nak tengok yang lebih detail, ni perkara yang tengah penting tiba-tiba muncul. Okay, dah semua expecting regarding the reopening of Strait of Hormuz. Okay, so ada kemungkinan akan dibuka balik. Okay, tapi itulah, kalau dah buka, dia gaduh, tutup balik. Buka, gaduh, tutup balik. Okay, nak tunggu minyak tu turun harga lama lagi lah. Okay, so kita ambil contoh fundamental untuk bulan Ogos ni. Saya tunjuk untuk sebulan, untuk Ogos terus lah. Okay, so trade fundamental ni sebenarnya dia sebenarnya senang. Okay, sebab apa? Sebab setiap data tu akan keluar pada masa yang tertentu, maknanya dia fix, dan kita dah boleh agak data tu nak keluar strong atau weak. Okay, dia bermula daripada awal bulan dan dia akan sambung sampai ke hujung bulan lah. Contoh, let's say kita ambil bulan ni punya baru start. So dia akan start off dengan non-farm payroll, hourly earning dengan unemployment rate lah. Okay, so tiga-tiga ni akan keluar dan kita tengok majority tiga ni data tu apa. Let's say kita buat satu senario di mana data-data tiga-tiga ni adalah positif. Bermaksud data semua ni dia bukan keluar pada maknanya bukan result pada hari itu. Ni ialah the result daripada apa yang sudah berlaku bulan lepas. Maksudnya unemployment change ni, NFP ni adalah data untuk pengangguran bulan lepas. Berapa ramai yang bekerja, berapa ramai yang tak kerja pada bulan lepas. Okay, so data ni semua dia lag satu bulan. So kena faham, kena tahu. Okay. Right, so let's say contoh keluar sini, kita nampak tiga-tiga positif. Bermaksud pada bulan lepas, ramai yang bekerja, yang tidak bekerja tu makin berkurang. Okay, dan juga gaji hourly, gaji ikut jam semakin meningkat. So kalau let's say kamu gabungkan tiga-tiga data tersebut, bermaksud ramai orang, maknanya bila gaji masuk ni, makin ramai orang yang bergaji dan makin ramailah orang yang akan spend duit tersebut. Especially bila hourly earnings tu naik, gaji kita dapat lebih, so kita kan belanja lebih lah. Okay, so kat sini kita nampak bila ada, kita panggil spending power lah. Sudah cerita spending power. So bila spending power tu naik, bermaksud apa-apa yang kaitan dengan spending tu akan meningkat juga. Maksudnya dia sambung ke seterusnya, CPI dengan PPI ni lah. So CPI ni, CPI saya zoom in sedikit. Okay, CPI ni adalah change in the price of goods and services purchased by consumer. Ada kira ni lah. Okay, maksudnya consumer price index. Okay, changes in the price of goods. Okay, so dekat US, dia tak sama macam kat Malaysia, di mana kita banyak barang harga tetap. Sebab apa? Sebab kita ada subsidi. Makanan ruji lah, seperti gula, telur contohnya kan. Okay, so semua tu dia tidak berubah. Tapi di US,
harga barang berubah-ubah. Harga barang ruji pun berubah-ubah. Dia tengok kepada keadaan bulan lepas. Kalau bulan lepas ekonomi bagus, bulan ni harga naik. Macam tu. Okay? So, bila kita dah tahu tiga-tiga data ke atas ni adalah positif. Kan? Okay, bermaksud kemungkinan untuk rakyat, okay, kemungkinan untuk rakyat membeli barang pada barang yang sama pada harga yang lebih mahal masih boleh. Faham? Faham tak? Okay. Contoh, let's say bulan lepas telur satu papan berapa? RM15 contohnya. Kalau let's say itu tu bulan lepas. Lepas tu bila data NFP bulan ni keluar cakap bulan lepas orang semua gaji naik. Okay. So sebagai penjual apa yang saya buat, saya akan naikkan harga. Okay, saya tahu bulan lepas orang ramai yang bekerja dan gaji makin menaik. So CPI-nya, jawapannya adalah CPI-nya akan meningkat. Maknanya harga barang yang sama tu meningkat tetapi rakyat masih mampu membeli. Faham ya? Okay, sebab gaji dah naik. So dia naikkan harga barang, kita masih mampu beli. Okay. So dari segi itu ekonomi masih bagus, inflasi masih terkawal. Kita akan menjadi inflasi apabila harga barang meningkat tetapi kita sebagai rakyat tak mampu nak membeli walaupun kita dah ada gaji. Okay, so itu akan menjadi inflation kat situ. Di mana harga barang tu terlalu besar, nilai duit tu terlalu besar sampai kita tak mampu nak beli barang tersebut. So itu adalah CPI punya cerita. Dia akan penghujung dia adalah kepada inflasi. Okay. So yang PPI pula dia lain sikit lah. Price in finished goods and services sold by producers. Ni dia more kepada macam nak cakap dia. Okay, yang ini dia more kepada kedai. Kedai runcit lah. Runcit. Okay, wholesale price. Bermaksud warehouse nak jual kepada runcit, dia nak tengok harga tu tak perlu naikkan harga je tidak. Kalau let's say CPI naik, okay, let's say CPI ni positif, kemungkinan besar PPI pun akan positif juga sebab dia tahu, okay, kalau orang ramai bekerja, orang ramai yang bergaji dan gaji dah meningkat, okay, bermaksud orang yang berbelanja tu akan makin ramai. So sebagai kedai, kita retail. Sebagai retail, kita akan order lebih banyak barang daripada warehouse. So warehouse is PPI. Retail adalah CPI. Nampak kan? So PPI walaupun impact dia tidak begitu ketara kat dalam market, okay, tapi dia menunjukkan correlation. Kita panggil correlation lah. Maknanya penyambung daripada NFP kepada CPI kepada PPI. Tak faham So data fundamental sebenarnya dia bersambung-sambung, dia berkait. Especially dia start out daripada NFP. So start dari NFP cakap okay, bulan lepas orang yang bekerja tu makin ramai, orang yang tidak bekerja makin berkurang, okay, gaji makin menaik, okay. So orang akan tanya kenapa ada kepentingan orang yang tidak bekerja ni, ada employment rate ni kenapa penting juga? Sebab di US orang yang tidak bekerja bukannya orang yang malas tau, maksudnya orang tu mungkin dah diberhentikan. Okay, orang yang tengah mencari kerja, orang yang tengah tukar pekerjaan daripada company A kepada company B, semua itu adalah kategori unemployment. So untuk orang-orang kat dalam sini, diorang ada bantuan. Okay, orang-orang ini dia ada bantuan. Okay, so bantuan tu daripada kerajaan. So bila ramai yang tidak bekerja, unemployed tu lah, orang ramai, bila ramai tidak bekerja, costing untuk menanggung orang ni besar. So bila costing tu besar, dia mengganggu dari segi ekonomi. Okay, so untuk ekonomi bagus, okay, pengangguran ni nak dikurangkan. Bila pengangguran kurang, okay, barulah kerajaan ada duit lebih. So unemployment rate ni pun memainkan peranan. Orang yang tidak bekerja pun, orang yang bekerja pun penting, orang yang tidak bekerja tu pun penting. Okay, kita nak tengok costing kita lah. Kalau kita sebagai kerajaan, kita tak adalah orang yang tidak bekerja tu makin ramai, makin malas. Kita tengok, bulan lepas dapat subsidi, bulan ni pun nak subsidi lagi. Tak kerja lah. Senang kan?
Okay. So, untuk orang yang boleh diklaim sebagai orang yang tidak bekerja ni, okay, dia kena tunjukkan bukti lah. Tunjuk bukti, contoh macam surat diberhentikan kerja. Okay, kalau let's say orang tu tengah mencari kerja tapi masih belum jumpa, dia tunjuklah bukti. Okay, saya dah ni, tunjuk email saya, tadi pagi saya interview. Minggu lepas saya ada interview lagi. Bulan lepas saya interview. Masih belum dapat kerja. Itu antara contoh-contoh untuk mereka verify lah untuk diorang pekerjaan verify, di mana barulah mereka ni boleh dilayakkan sebagai orang yang tidak bekerja. Sebab dapat subsidi lah. Subsidi dapat bantuan. Okay, sebab orang kena claim bantuan tu, orang kena pergi ke pusat-pusat kebajikan ni, orang kena claim. Kita panggil sebagai antaranya adalah food stamp. Kalau kamu biasa tengok cerita-cerita Mak Saleh kan, kita panggil food stamp. Okay, orang dapat kupon untuk claim makanan ruji lah kat US, seperti macam susu, telur, gandum, buah roti. Okay, so itu adalah makanan ruji mereka. Okay, so makanan ruji di bawah subsidi. Okay, untuk yang tidak bekerja, tetapi kena buktikan lah yang kamu ni tidak bekerja tetapi masih aktif mencari kerja. So mereka tak boleh buat balas. Minggu bulan lepas aku kena buat kerja. Okay, tak apalah. Lepak 3-4 bulan. Sebab apa? Sebab masih ada bantuan. Tak boleh macam tu. Okay, mereka kena berusaha untuk dapatkan kerja juga. Sebab nak membayar sewa contohnya kan, bayar rumah, bayar kereta. Okay. So daripada data tu semua, dia akan turun ke CPI ke PPI lah, yang saya explain tadi. So bila ramai yang bekerja, ramailah yang akan menjadi membelanjakan duit mereka. So spending power tu meningkat. So bila spending power meningkat, PPI pun akan meningkat lah, di mana retail kena membeli stok dari warehouse dengan lebih banyak untuk menanggung ke bila orang ramai datang ni. Okay, so CPI positif. Kalau selalunya bila NFP positif, CPI akan positif. Bila CPI positif, PPI akan positif. Okay, so dia akan sambunglah kepada price index, GDP, pada pergi ke manufacturing. So sama lah, bila warehouse dah keluarkan banyak stok untuk mereka, diorang kena manufacture lagi banyak lah. Kita tahu bulan lepas jualan kepada warehouse, jualan kepada retail tu tinggi. So untuk bulan ni, untuk dia tidak tidak merugikan, bukan tak cakap merugikan, tidak, kalau dia nak membuat untung lebih, dia akan memproses lebih lah. So dari segi manufacturing dia akan meningkat, sebab dia tahu bulan lepas order banyak. So bulan ni rugilah kalau dia buat order yang sama, amount yang sama, sebab dia tahu order tu makin banyak, so dia akan manufacture lebih. Okay, so manufacturing pun akan jadi positif. So bila dari situ dia pusing balik pada NFP balik. Nampak? Okay, so fundamental ni sebenarnya dia satu cycle dalam masa 1 bulan. Dia pusing 1 bulan je. So kita tengok daripada NFP buat apa. Okay, pergi CPI, dari CPI pergi PPI. Okay, betul pergi manufacturing. Semua dia pusing kat situ. Manufacturing dengan services. Okay, lepas bila data tu sebulan tu positif, kemungkinan besar untuk bulan depan akan positif juga. So bila 2 bulan positif, bulan ketiga mungkin juga positif. So bila dah cukup 3 bulan positif, data tu lah yang akan digunakan oleh FOMC untuk nak tentukan perlu ke naik interest rate, perlu kekalkan ataupun perlu turunkan. So cukup 3 bulan, data 3 bulan, nanti kamu akan dapat bulan keempat tu ada FOMC. Okay, faham? So itulah cycle fundamental. Dia pusing je. So kamu tak perlu nak macam pening lah nak belajar fundamental ni, nak kena tahu banyak ekonomi lah, benar tak, sebenarnya dia satu cycle. Sebab data ni kamu hanya perlu tahu untuk 1 bulan, lepas tu bulan depan dia akan repeat benda yang sama. Kamu hanya kena tahu flow dia lah, pergerakan dia. Dan juga kamu kena tahu dari segi macam culture lah, culture kat US. Okay, contoh, let's say kita ambil culture kat Malaysia contoh, okay, raya, okay, so sebulan sebelum raya, bulan puasa, so orang ramai akan start bekerja lebih pada bulan puasa tu sebab nak membelanjakan pada hari raya. Okay, betul kan? Okay.
So sama juga di mana kalau cakap US mungkin pada waktu summer holidays, okay? Waktu summer holidays budak-budak college cuti. So diorang akan mungkin cari part time kerja. So time tu NFP akan meningkat. Ataupun sebulan sebelum Christmas. Kita raya diorang Christmas yang paling meriah lah. Cuti yang paling meriah. Okay, so untuk bulan 10, bulan 11 banyak akan bekerja part time, ambil cari kerja lebih. So akan kerja 2-3 kerja satu hari. So employment akan meningkat, purchasing power akan meningkat. So benda-benda tu kamu kena tahu serba sedikit lah. Dan juga dari segi culture pekerjaan. Contoh culture pekerjaan ni ialah bonus kita adalah pada bulan 12, kan? Okay, kalau culture tu sebenarnya datang daripada US lah, di mana diorang memberi bonus untuk Christmas. Okay, that's why dia bagi pada bulan 12. Okay, so kamu sebagai pekerja yang let's say cakap company lain ada offer tinggi, ada offer kamu lagi tinggi, kamu nak keluar ni, tapi kamu tahu bulan 12 ada bonus, rugi kalau saya keluar awal. Kan? Betul. So apa kita buat? Kita ambil bonus dulu. Bulan 12 tu kita ambil bonus. Bulan 1 baru kita hantar resignation letter. Standard ialah 1 bulan punya notice. Bulan 2, bulan 3 ramai akan start berhenti kerja. Sebab dia nak shift kepada company baru. Okay, so bulan 2, bulan 3 NFP data akan turun sedikit. Nampak tak? Okay, so benda-benda macam ni lah kita kena tahu sedikit. Serba sedikit kena tahu. Okay, dari segi culture pekerjaan kat US dan juga dari segi culture holiday lah. Okay, so dua benda ni kena tahu serba sedikit. So bila dah dapat faham, lagi kita senang nak tengok pergerakan market lah. Okay, contoh-contoh macam cuti-cuti tertentu kan, macam summer holidays, ada panjang lah, ada cuti sebulan. Okay, lepas tu public holiday yang akan macam kita panggil bersangkut paut, macam contohnya Thanksgiving, okay, Halloween, okay, dan kemudian dia akan pergi ke Christmas. So benda tu macam bersambung. Okay, so selalunya bulan 7 hingga bulan 12 ni pekerjaan selalunya meningkat, makin ramai yang bekerja. Okay, dan juga sama juga bila bulan 6, maknanya kamu bulan 2, bulan 3 ni berhenti kerja. Okay, bulan 4, 5, 6 tu kamu start masuk balik kepada company baru kamu. Okay, company hiring selalunya dia akan buat by half, 6 bulan pertama dan juga 6 bulan kedua. Okay, so kita akan selalunya masuk pada 6 bulan yang kedua lah, bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Alright. Panjang lebar sikit fundamental, tapi bila kamu dah faham, dia seronok. Sebab kamu dah boleh agak data tu nak buat. Itulah. Okay, so sekarang ni untuk bulan ni kita nak tunggu data NFP. Okay, data NFP untuk minggu ini. So hari Jumaat ni lah. Hari Jumaat ni. Okay. So kalau let's say siapa yang join kelas hari Jumaat kan, saya akan explain lah apa yang berlaku. Kalau let's say kita buka sekejap, kita tengok average hourly earning, apalah, memang average dia tak berubah, 0.3. From payroll ni kejap kita tengok unemployment rate. Hari tu dia forecast 43%, lepas tu turun 4.2. Maksudnya lagi ramai yang kurang, lagi kurang percentage orang yang tidak bekerja, makin berkurang. So positif lah. Okay, so sekarang ni dia forecast dekat 4.2. So kita tengok adakah boleh kekal, lagi bagus dapat lagi turunkan lah. Okay, tapi yang kita tak nak lah dia naik. Okay, yang paling penting ialah NFP tu sendiri. Maknanya berapa ramai yang bekerja pada bulan lepas lah. So diorang target 85,000. Bulan lepas yang actual keluar sebanyak 57,000 sahaja dari target 100,000. Okay, bahaya. Okay, dia target 100,000 orang bekerja, yang datang 57. Hanya separuh daripada target dia tu. So di mana kat sini keadaan ekonomi tidak begitu bagus dah. Sebab sebelum tu 170,000. Maksud berapa kali ganda? Tiga kali ganda. Pengurangan sebanyak 3 kali ganda. Kan? Kita kira 150,000. 3 kali ganda turun lah, sebab yang tu 55.
50,000. Actual seterusnya. Okay. So 3 kali ganda penurunan pekerjaan. Sangat-sangatlah bahaya sebenarnya. Okay. So apa yang dia orang buat untuk kali ni, dia punya fokus tidak begitu tinggi. Fokus 85,000 cukup lah. Tak nak banyak. Okay. So kita nak targetkan adalah pada lingkungan 100,000 pun sudah cukup untuk kita mendapatkan data yang positif. Okay. Ada soalan tak? Tengok chat nanti chat je kan. Okay. So kalau let's say yang mana tadi? Ni kan dollar index ni, kamu boleh gunakan dua chat lah. Kamu tunjuk, kamu buka sebelah-sebelah. Contoh saya cuba buat ini semua saya pantang. Saya singkan dulu. Klik dulu ni. Contoh saya buat macam ni. US dollar dengan gold. Nampak yang berlaku. Gold tengah naik, US dollar index tengah turun. Macam tu lah. Okay, so dia akan terbalik lah dekat universe. Dollar index turun, gold akan naik. Simple. So dari sini kita boleh nampak lah pergerakan-pergerakan yang lebih, kita panggil lebih detail. So kita akan gunakan ni untuk monitor market. Mana yang kamu trade lah, market pada kamu trade, kamu gunakan ni untuk monitor. Okay. Alright. Chapter semua dah settle. Okay, so Assalamualaikum dan salam sejahtera.